Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ma'thurat adalah kata jamak daripada al-ma'thur, iaitu sesuatu benda yang warid, sesuatu benda yang dinaskan daripada Nabi SAW, iaitu zikir-zikir yang disabdakan oleh Nabi SAW dan menjadi amalan Nabi SAW. Dan zikir-zikir yang begitu banyak ini dihimpunkan oleh seorang yang cukup terkenal, Mujaddid Imam Hasan Al-Banna, dalam sebuah zikir dalam buku-buku yang kecil yang boleh didapatkan di pasaran yang dinamakan Al-Ma'thurat. Ia cukup baik untuk diamalkan sebagai zikir harian, baik pada petang hari ataupun pada malam hari ataupun di pagi hari. Ya, boleh mengekang kita daripada perkara-perkara sihir, perkara-perkara yang tidak baik, dan insya-Allah kehidupan pada hari yang kita bacakan Al-Ma'thurat itu menjadi bahagia, aman dan tenteram, insya-Allah. Untuk download secara percuma, sila ke alamat yang tertera di skrin anda.